Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to my channel geng, di Atuk Channel. Semestinya untuk meneruskan konten kita pada hari ini geng. Sekian lama aku tak buat konten kat YouTube. Aku rasa ada dalam 6 bulan ke atas geng. Disebabkan aku banyak kerja sikit, so aku tak sempat nak buat konten kat YouTube. So ini hari aku nak comeback balik geng dekat YouTube guys. Mungkin ada yang rindu kan, tanya-tanya mana Atuk Channel geng. Okey geng, so sebelum tu aku nak tanya korang apa khabar, sihat ataupun tidak. So aku sentiasa doakan korang diberikan kesihatan baik-baik, dipermudahkan segala urusan hendaknya, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey geng, so untuk konten pada hari ini, apa yang aku nak sajikan untuk korang, aku turun kolam air masin geng. Kolam air masin ni terletak di Semenyih, iaitu kolam 1+1 kolam air masin di Jalan Broga Semenyih. So kalau korang nak pergi Bukit Broga, kau akan lalu jalan sini geng, daripada Semenyih. Kolam ni sebelah kiri korang. So kalau kau nak search dekat map pun boleh. Kau boleh pergi dekat Google Map ataupun dekat Waze untuk kau search kolam 1+1 kolam air masin ni geng. So kalau kau boleh tengok Inari seperti mana yang aku pakai Inari merchandise. So untuk video kali ni disponsor penuh oleh Strike Bro Fishing geng. Kau boleh tengok baju daripada Strike Bro, topi daripada Strike Bro, napkin kita daripada Strike Bro geng. So untuk merchandise Strike Bro ni, ini hari adalah video disponsor penuh oleh dorang geng. So kalau kau nak dapatkan merchandise ni, kau boleh pergi kat Shopee Strike Bro, ataupun nanti kau pergi kat link description aku tinggalkan link kedai dorang, Shopee dorang, untuk kau dapatkan merchandise yang aku pakai ni. InsyaAllah ada lagi stok geng. So tidak lupa juga, ini hari kita nak menggunakan soft plastik daripada Strike Bro geng. Kita nak tengok geng, dekat kolam ni mencangkup ataupun tidak SP daripada Strike Bro geng. Warna-warna killer ini hari aku bawa masuk geng. Okay, so aku tak nak cakap panjang-panjang, let's go, kita masuk dalam kolam. Kita nak teruskan memancing guys. Padu-padu mantap geng, layan. Okey geng, so aku dah settle pembayaran dekat kaunter pembayaran lah. Ini kaunter dia geng. Sebelum nak masuk, pergi kat kaunter pembayaran. So aku nak tunjukkan berapa harga masuk kolam ni. Mesti korang tertanya-tanya kan, mesti kita nak tahu berapa harga tiket kan. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin yang belum tahu. Yang belum tahu, yang baru singgah, yang baru jumpa channel aku, jangan lupa untuk bantu aku tekan button subscribe guys. Tanda support aku dekat YouTube Malaysia. Jangan lupa untuk komen, share serta like geng. So let's go geng, aku nak tunjukkan berapa harga untuk kolam ni. Okay, so ini adalah package kolam air masin 1+1 ni. Okay, kita ada package 2 jam 80, 3 jam 90, 4 jam 100, 6 jam 130. So untuk package ni dia ada deposit RM10 geng, untuk makluman korang geng. So dekat kolam ni juga ada package malam, midnight, bermula 10 malam hingga 5 pagi, iaitu 7 jam 100. Tak silap aku ada deposit, tak pasti ada atau tidak. Kalau tak ada 100 lah, kalau ada kau kena tambah RM10. Okay, untuk tambahan masa, kolam ni 1 jam RM20 sahaja geng. Untuk jenis ikan apa yang ada kat sini? Okey, kita ada jenahak, kaci ataupun mangrove jack MJ. Kita ada kerapu, siakap, senangin. So ada 5 jenis ikan dekat kolam sini geng. Okey, so ini adalah rules dia yang lain lah. Okey, peraturan dia yang lain. Okey, clear geng Okey, mantap geng. Alright, so aku nak bagi tahu juga, mesti korang tertanya juga, apa yang dibenarkan dekat kolam ni. Okey, ini paling mustahak geng. Kau kena dengar betul-betul, alert apa yang aku nak bagi tahu. Okey, untuk umpan yang dibenarkan, seperti mana aku cakap tadi, aku nak gunakan soft plastik daripada Strike Bro. So soft plastik dibenarkan dekat kolam ni. Okey, anak ikan belanak dibenarkan. Lepas tu udang hidup, udang kopek, semua dibenarkan. Untuk udang hidup boleh beli dekat kolam. Cuma ikan belanak saja tak ada jual kat kolam, kau kena beli kat luar. Udang ada jual kat kolam. Okey.
Untuk umpan yang tidak dibenarkan, ini kau kena dengar baik-baik. Alert sekali lagi, geng. Umpan yang tidak dibenarkan: anak ikan lampam, anak ikan talapia, organ dalaman haiwan. Lepas tu satu lagi, pellet. Mesti korang rasa janggal kan? Pellet ada ke main kolam air masin? Ada, geng, orang menggunakan pellet kat kolam air masin. So 4 umpan tu saja tak dibenarkan. Satu lagi aku lupa. Untuk isi ikan dibenarkan dekat kolam ni. Kau jangan risau, geng. Okey. So untuk teknik-teknik lain bolehlah, pelampung toyol bagai, pelampung yang biasa tu pun boleh, tak ada masalah. Untuk treble hook tidak dibenarkan dekat kolam ni, geng. Sebab ada rules dekat sini, dia bagi tahu treble hook tidak dibenarkan. Tapi untuk pelampung aku tak pasti dibenarkan atau tidak untuk penggunaan treble hook untuk cangkuk dekat udang main pelampung. Okey. Kalau kau tengok ada orang pakai untuk pelampung, kalau ada, bolehlah tu. Tapi kalau untuk korang suka-suka letak kat SP untuk kau sembat ikan tu, tidak dibenarkan, geng. Okey, geng. So aku tak nak cakap panjang-panjang, kita nak masuk dalam kolam. Let's go, guys. Aku tak sabar nak ketuk. Kita nak tengok ada rezeki, insya-Allah ada, geng. Kalau dah tertulis ada, adalah rezeki, geng. So apa lagi, geng? Let's go. Kita punya tagline, strike bro, mendunia. Okey, geng. Permulaan ni kita duduk kat spot yang pertama ni, dekat kinci air ni. Aku nak cuba duga, tengok ada tak ikan kat belah sini, geng. So untuk tinari, geng, kita menggunakan SP daripada Strike Bro lah, geng. Ini dia, geng. Kod warna dia iaitu Royal Flash. Royal Flash kau boleh tengok, kuning, betul bawah ada putih, geng. So untuk saiz SP ni iaitu 2.5 inci bersamaan dengan 6 cm lah. Dekat sini dia tulis 6.5 cm untuk SP ni. So untuk Strike Bro ni dia ada dua jenis saiz lah, 2.5 inci dengan 3 inci, geng. 3 inci tu 8 cm macam tu lah. Okey, geng. So ini dia warna dia, kau boleh tengok Royal Flash. Right, daripada Strike Bro, geng. Kita tengok, geng, ada tak ketukan menggunakan warna ni. Okey. So apa lagi, geng? Strike Bro mendunia, geng. Padu-padu, mantap, guys. Okey, guys. So untuk hari ni aku menggunakan saw plastik daripada Strike Bro. Ya, ini dia, geng. Royal Flash. Royal Flash. Macam mana aku bagi tahu tadi lah. Let's go, guys. Kita bersama dengan jig head 3.5 gram. And then saiz mata 10. Kita main dekat depan ni dulu. Sebab aku suka main kat kinci ni. Kadang-kadang kinci ni potensi untuk ikan lepak ada, geng. So kita tengok, geng. Kita karau slow, kita karau slow. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada ketuk, geng, menggunakan SP daripada Strike Bro. Okay. Kejap lagi kita pindah. Okay. 5 minutes later. Okay, geng. Belah depan ni tak ada lagi. Aku dah cuba dalam 15 minit tak ada. Tak apalah, kita terus pindah ke belakang, geng. Aku tak nak buang masa, geng. Dengan nak setengah jam tapi 15 minit tak ada. So tak nak buang masa, kita terus ke belakang. So aku duduk belah sini, geng. Kita nak tengok belah belakang, geng. Belah belakang, kita duduk pondok belah belakang sekali lah. Okay. Pondok belah belakang sekali, geng. Kita tengok. Right. InsyaAllah, kalau rezeki dah tertulis tu, ada, geng. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Tapi kita kena cuba dan usaha, geng. So let's go, geng, ke belakang. Mantap. Okay, geng. Kita duduk dekat spot sini, Kita nak cuba guna ni SP yang tadi itulah yang aku bagi tahu tu. Royal Flash daripada Strike Bro, saiz 2.5 inci bersamaan dengan 6.5 cm lah. Okay, let's go, guys. So yang ni aku guna jig head 5 gram, jig head 5 gram, saiz mata 10. So guys, so teknik aku nak guna untuk inari iaitu main ancak stop. Sebab aku dapat info kat sini, ancak stop dia ambil. Ancak stop, 2 kali ancak.
Satu, dua. Bang, dia nak kena suria bang. Oh, ngam-ngam lucak atas tu. Oh. Okay. SP pada side bro ni. Royal Flash. Padu geng. Mantap. Cekap skill lebih Padu. Geng ada geng. Kita tak pandai. Yeah. Ingat kita masih rahsia ke? Aduh. Ujung kaki pak aduh, sikit lagi nak naik oh. Alhamdulillah geng. Ush geng, ujung kaki geng. Depan dia ambil geng. Depan betul. Sangat depan. Okay, geng. SP daripada start bawah geng. Okay, tengok Right, nampak SP daripada start bow gelap kan. Okay, Royal Flash start bow, Royal Flash 2.5 inci geng. Aduh geng. Okay geng, kita pindah ke main di hadapan sangkar geng. Kebetulan dia nak buang ikat so kita main kat depan lah. Right. Kita cuba geng kat depan ni. Geng, rezeki geng. Walaupun jap. Walaupun tak tu rezeki geng sini. Ni rezeki geng nama dia. Aduh geng. Dalam diam ingat tadi dah balik lah. Oi, gila 8 cm 8 cm ah. Gila lah. Padu lah balik bamba. Okay geng, so ini geng SP daripada Strike Bro geng, Black Magic guys. Nampak daripada East, founder untuk SWS Angler geng. Padu geng. Strike Bro mantap geng, luncur. Geng tengok geng, gila geng, dah kapu. Gila tengok betul tak? MJ. Tak dapat ada. Minta dapat geng, order geng. Tip sini kena order. Kena order geng. Tak order tak ada datang order. Black Mamba geng on geng. Strike Bro geng. Strike Bro size 3 inci geng. Nampak geng, Strike Bro size 3 inci tengok makan dalam. Pada berlangkap pada. Okey. Kita tengok Strike Bro geng. Walaupun aku tak dapat geng, tapi ni dia geng, Strike Bro. Ni Strike Bro, Black Magic geng kod dia. Okey, ni aku tadi bagi Pak dia. Pak dia nak pakai dia kata. Kat dalam dia makan.
Makan dalam geng. Gila geng. Ikan saiz baby je geng. Tapi dia boleh makan. No. Black magic geng. Padu geng. Okay geng. Tengok belakang ni pun ada geng sebenarnya. One more. Yeah boy. Padu lah geng. Dia dapat. Okay geng. Kita ambil sikit footage. Ni rakan kita geng. 246 ekor geng daripada SWS Angler geng. Nampak Meledak. meledak geng. Ada senangin, siakak 2 ekor, MJ 2 ekor, kerapu seekor geng. Kat kolam 1+1 jalan Bogas punya geng. Kolam air masin ni. Nampak padu geng. Yang lain pun ada. Tengok, ada 2 ekor, ada 2 ekor geng. So aku pun ada 2 ekor. Okay, so kita tengok sikit lagi geng. Kalau tak ada, kita end video ni. Mungkin rezeki kita ini saja. Aku dapat 2 ekor. Ketuk tadi ada juga 3 ekor. Tapi off camera lah. Aku baru nak on, dia dah buang balik. Tak apa geng. So let's go geng. Luncur. Padu-padu. Mantap. Strike bro. Mendunia. Geng. SP makan alam geng. Okay, alhamdulillah geng. Padu guys. Ikan yang ketiga geng, mantap. Okay guys, ikan yang ketiga menggunakan so plastik geng. Strike bro, apa lagi guys. Okay, so ini je geng. Nampak memang cukup solid geng. Saya ada sekilo lebih sekap. Padu geng. Masih lagi ni Royal Flash. Padu mantap guys. Ikan yang ketiga geng. Okay guys, so aku nak tunjuk bagaimana nak cocok udang yang hidup yang dah mati ni dekat mata jig head ni. Yang tadi aku guna, macam mana aku cocok. Okay, so ini ekor dia geng. Ekor ni kau buang geng. Okay, bila ekor dah buang sini, ini dah biasalah korang buat kan. Aku buat macam ni je. Okay, letak sini, cocok, tarik. Okay, sedap. Nampak macam ni. Okay, simple lagi. Ini kalau kau tak nak tukar mata lain lah, kau nak pakai jig head kan, macam ni kau buat. Okay, jom kita buat balingan pertama. Ini kita menggunakan udang hidup yang dah mati. Let's go. Biasa kalau udang hidup ni aku akan baling ke tengah. Lepas tu aku akan tarik slow geng. Okay, aku akan serik dasar macam ni. Tarik slow. Okay, kita main serik dasar ni. Slow tarik. Okay, nampak dia dah jatuh tadi umpan. Kau ambil dalam masa 10 second. Tu kau tarik tu slow. Mesti kau akan okay, ada geng. Dia lah ketuk geng. Kau nampak tali keluar geng. Okay, kita nak pastikan betul tak ada. Okay, ada. So kita bagi dulu geng. Kalau dia ketuk kau rasa tang tu, kau bagi dulu. Bagi dia telan dulu. Okay, kalau kau nak
Kalau kau dah bagi, kau tengok macam senyap kan. Kau periksa dulu. Kau periksa dulu slow. Tengok, dia dah ambil tak? Ada lagi tak? Kau periksa slow. Okay, ada. Bermakna kalau kau periksa tu ada tu, okay, ada rasa berat. Kau tengok tadi So, apa lagi geng? Let's go geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini salingan geng. Kita guna udang hidup yang dah mati. Bismillah, kita tengok seseluruh ada tak. Kadang dia makan tolak. Jangan dia buang. Dia senyap pun ni. Okay, ada. Kita angkat dulu. Ada. Okay, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada. Okay, memang makan dalam geng. Kalau bagi memang makan dalam. Kalau bagi memang makan dalam, aku cakap. Okay, aku cakap dah makan dalam. Aku bagi tengok tadi. Kenapa tadi aku periksa dulu. Lepas tu kita apa ni? Kita check. Kalau ringan tu dia buang lah. Tiba-tiba tadi aku check ringan, tiba-tiba berat. Makan dalam dia. Makan dalam. Kejap. Okay, kita main kat area arus ni kan. Slow kita balik. So slow je. Relax. Sebab itu udang yang dah mati, kau jangan buang. Ada keperluan dia. Sebab ada setengah orang main pelampung, dia memang guna pelampung, memang kena guna udang hidup. Lepas tu sometimes udang tu boleh mati. So udang yang mati tu jangan buang. Agak-agak nanti bila kau dah bosan nak pelampung tu, atau pelampung tak ada usit langsung, kau boleh buat teknik macam aku ni. Nak pakai jahit pun boleh. Dia kalau ada ni, mana petang, rasa dia. Okay, mana kat sini kat ni. Kita balik tengah. Takut ikan berkumpul kat tengah ni. Okay. Lepas tu tarik seseluruh. Oh, macam ada. Okay, dia buang balik. Ataupun terkena kat atas kolong. Okay, so bermakna udang hidup yang dah mati pun ada function dia. Okay, janganlah buang dia, janganlah membazir dia. Dia boleh guna di saat-saat kritikal. Boleh tak? Dalam tarik susu. Biasa dah ada yang pertama, mesti ada yang kedua. Untuk slot salingan udang hidup yang dah mati, kita tarik susu kat bawah dasar, kita tarik susu. Mesti dah ambil ni kan. Kalau dah ada mesti dah ambil. Okay geng, ada. Aku cakap dah, dia ada ketuk.
Okay, kita bagi tali. Tengok macam senyap ni kan. Tengok, apa pasal macam senyap kan. Okay, jangan risau. Tarik slow-slow. Untuk kita kena pasti dia ada tak ada. Okay, ada. Warna dia ada. So, kau dah kena pasti dia ada. Lepas tu macam biasa, kau tegang dengan tali, kap terus. Okay. Right, kita bagi dulu, relax. Bagi dia rasa, weh, udang rendang, sedapnya. Tengok. Okay. Jangan ada buang sudah. Aku nak sikit, okay, ada. Okay, kita tegang kan. Right. Let's go. Sudah mana lagi. Okay, ada. Alhamdulillah. Dia ada tu. Dia kalau ketuk mesti ada ni. Okay. Kalau kita dah bagi je, jangan risau. Kalau kau dah bagi mata telan tak apa. Janji kau punya lidah kau kena tebal. Kalau kau nak telan, lidah kau mata ke kena tebal. Okay. Memang makan dalam. Memang makan dalam. Sebab tu aku suka bagi kalau main udang ni. Dalam telan. Dalam telan. Kau bercakap yang pertama ada, yang kedua mesti ada punya. Okey. Nak tengok yang ketiga? Kita cuba. InsyaAllah yang ketiga tu ada. Okay. Let's go guys. Mantap. Makan dalam Makan dalam. Nampak makan dalam. Aduh geng. Mantap. Kita balung kat tengah lagi. Right. Tak ada tengah sangat ni. Santai-santai. Okay. Tadi dah bagi boleh pula tolong ni. Tak apa, rezeki tak apa. Buat lagi geng. Step yang sama. Buat lagi. Okay. Kalau macam tadi sanggup kolong ke, lucut ke geng, jangan fast. Buat lagi. Buat lagi geng. Follow through step yang sama geng. Tak ada ubah. Cuma udang tadi kita pakai balik. Kalau kau nak tukar boleh je. Tak ada masalah pun. Kalau udang mati kau banyak, okey, ada ketuk. Ada ketuk geng. Memang nampak geng gegaran dia. Dah rasa tak boleh bagi lama ni. Kalau bagi lama ni Kang, dia boleh kolong lagi. Kang betul kan ni? Ada. Tu nampak. Dia kalau ada ni sekejap. Okay. Alhamdulillah geng. Korang cakap ada orang pertama, ada orang kedua, mesti ada orang yang ketiga di dalam kehidupan ini. Tapi jangan jadi orang ketiga Dan ada orang ketiga. Tak baik jadi orang ketiga. Okay guys, alhamdulillah geng. Selesai sudah aku rasa untuk vlog kali ni geng. Dan selesai juga untuk aku mancing pada hari ni di kolam 1+1 kolam air masin di Jalan Bergas Semenyih geng. Untuk result inari, alhamdulillah aku berjaya naikkan 6 ekor geng. 3 ekor menggunakan saw plastik daripada Strike Bro, iaitu kod warna Royal Flash saiz 2.5 inci. Okey. Dan lagi 3 ekor aku guna udang hidup yang dah mati. Aku casting seret dasar geng. So total 3 ada 6 ekor geng. Alhamdulillah geng, aku diberikan rezeki pada hari ini. Dah lama aku tak buat konten kat YouTube So dia bagi aku rezeki lah. Dan untuk korang tonton video aku kali ni serta info terbaru kolam air masin yang terletak di Semenyih, iaitu kolam 1+1 di Jalan Bergas Semenyih geng. So aku rasa lain-lain tak ada geng. Sebelum tu, untuk kau dapatkan merchandise daripada Strike Bro, aku nak cakap sekali lagi, korang boleh pergi dekat description video ni. Kat bawah tu ada link Shopee untuk kedai Strike Bro. So boleh dapatkan merchandise. Kalau kau suka topi, suka baju, suka napkin lap tangan ni, okey, ni, so kau boleh beli. Kau boleh pergilah dekat kedai dekat Shopee Strike Bro punya kedai. Okay, dekat link description video ni. Alright geng,
Lain-lain tak ada geng. Aku rasa aku nak end live sudah. Nak end live pula. Dan nak end video ni. Kita berjumpa di next content nanti bersama saya Atuk Channel lagi. InsyaAllah next video nanti tak tahu kat mana lagi. So kalau keluar video nanti next kau tonton. So jangan lupa untuk tonton video ni. Okay geng. So salam hormat daripada aku Atuk Channel. Assalamualaikum. Bye bye geng. Mantap. Tagline strike bro. Mendunia. Okay guys. Jom kita angkat hasil kita guys. Okay, hasil kita pada hari ni. Mantap geng. Tak banyak ada lah 6 ekor geng. Boleh lah jadilah geng. Daripada tak ada. Okay, 6 ekor geng. 2, 4, 6. Cakap saiz-saiz geng. Aduh geng. Alhamdulillah. Mantap.